Jap, kalau Akademi Fantasia, confirm kena bernyanyi. Memanglah kena menyanyi. Abang percaya kami boleh menyanyi? Tengok muka tahu. Abang percaya kami boleh perform? Abang percaya kami ni lucu? Abang ni tak pernah tak percaya dengan korang bertiga. Korang abang tengok muka, abang tengok rambut kau, abang dah tahu rambut kau sedap pula tak? Suara kau sedap. Sedap kan rambutnya? Okey. Kalau macam tu, abang nak try kami ke? Abang nak try suara seorang-seorang. Kalau boleh, bagi lagu yang susah-susah. Okey bang. Sebab juri suka lagu yang susah. Abang tahu, abang pernah melalui. Okey, baik. Belum tahu aku jauh-jauh lah, suaranya bau. Kau ni. Itu nafasnya. Itu nafasnya. Okey bang, saya cuba bang. Okey, cuba. Izinkan aku titiskan air mata keresahanku dicengkam kerinduan yang tak bertepi. Macam mana bang? Betul jangkaan abang. Suara kau sangat sedap. Sedap? Bang, biasa-biasa saja suaranya. Kalau antara kami bertiga ini, aku paling sedap. Like you. Aku paling intelligent. Aku paling marvelous. Aku paling... Kau diam, Mbak? Boleh kah? Kau nyanyi tapi kalau boleh lagu lain. Memang lagu lain. Tak, lain lagu daripada dia ni, Bang. Lagi susah dia lagu. Yes, lagu susah. Kau tengok. Lagu susah. Okey, ready? Okey. 3, 4. Oh, sakitnya. Oh, pedihnya. Penantian. Itu itu masih lagi lagu yang sama. Lagu sama kan? Kau ni cuba hidup dengan kehidupan yang nyata. Tapi suara dia sedap jugalah. Sedap juga. Dah, lagu orang kau sambung. Buat apa? Biarlah. Lepas tu, dah berbau duduk sini lagi. Apa kata kau pula? Saya? Abang nak cuba suara kau. Saya mestilah lagu yang lain daripada yang lain. Mesti ni. Mesti paling sedap, paling susah ni. Lagu apa? Cuba. Ternyata yang indah sukanya di mata cahaya Lailatul Qadar sehingga aku Lailatul Qadar tu bulan puasa. kita nak menyambut Ramadan. Wah, makan betul-betul ya. Kau pergi tampal mulut kau. Kalau tadi berbau, ini dia berbentuk. Kau ni macam mana? Siapa ni? Kau? Mana dah aku elok? Mana dah aku cakap? Mana dah aku berbunyi? Mana dia? Sudah. Dia buat aku marah tau. Duduk. Sudah. Bang, jadi macam mana bang? Korang bertiga suara memang sedap. Pergi audition tu. Betul cakap abang. Kalau macam tu, biar saya pergi. Sebab abang pun puji aku yang first. Korang berdua tak payah pergi, support aku daripada belakang. Okey? Kau. Orang KL cakap, wala. Apa? Apa? Wak nasi. Wak. Dia ni. Kenapa pula kau yang pergi audition? Kenapa aku tidak boleh? Suara aku tak sedap kah? Ina. Bukan aku tak nak bagi kau pergi. Kalau kita tiga-tiga pergi, lepas tu seorang dapat, dua tersingkir, macam mana? Kalau begitu kita minta singkir semua. Okey, untuk berlaku adil.